Pernah dengar tak perkataan tara harta? Maksudnya penat cari duit, lepas tu habiskan semuanya. Bulan depan cari lagi, habis lagi. Ulang benda yang sama selama 20 atau 30 tahun. Mentor saya, Tuan Mak Zulkifli Syafiq, penulis buku Mak Emas, selalu pesan, inilah antara sebab seseorang susah nak bina kekayaan. Masalahnya bukan gaji kecil, tidak, tapi setiap kali dapat duit, semuanya habis dibelanjakan. Bila tak cukup, tambah hutang. Bila hutang makin banyak, simpanan pula makin tak ada. Akhirnya sampai umur pencen, kira beli SP habis untuk tutup hutang. Tak ada tabungan, tak ada aset. Sedangkan orang yang berfikiran kaya buat perkara yang berbeza. Mereka ni guna gaji untuk kumpul harta, cukupkan dana kecemasan, selesaikan hutang satu demi satu. Kemudian barulah bina aset seperti emas, hartanah ataupun bisnes yang boleh menjana pendapatan masa depan. Sebab matlamat sebenar bekerja bukan untuk habiskan semua gaji, tak, tapi supaya hari nanti harta yang bekerja untuk kita. Jangan biarkan penat bekerja 30 tahun berakhir dengan kosong. Mulakan kumpul harta from now, walaupun sikit. Alright, jadi jika berminat nak belajar simpan emas serendah RM100 sahaja melalui akaun Gap Gold Accumulation program Public Gold, boleh klik link dekat bio. Saya bantu sebaik mungkin. Jumpa emas 1 kg.